Allah bersumpah dengan waktu subuh. Pertama, waktu subuh adalah waktu nak test tahap iman seseorang. Orang yang kuat iman, subuh dia bangun. Dan dia bukan bangun saja-saja. Dia bangun, dia cari sejadah, dia ambil ayat semayang, dia semayang. Hanya orang yang kuat iman yang boleh buang selimut, yang boleh tinggal tilam, yang pergi ambil wuduk, yang pergi semayang. Nak tahu iman kuat tak kuat, tengok subuh. Orang yang kuat iman tak ada masalah tinggal selimut. Orang yang lemah iman, lagi masuk subuh, lagi tarik selimut. Lagi orang bang, lagi dia nak tidur. Yang kedua, kerana waktu subuh ni tuan-tuan, bukan setakat manusia bangun, binatang pun sibuk bangun waktu subuh. Menengok ayam, kadang dia lebih bangun awal daripada kita. Cuba tengok burung, waktu subuh bangun dah, duk cek nak terbang lah, nak cari makanan. Sama naik dengan manusia. Kita kata binatang tu dia tak semayang, betul. Tapi binatang-binatang ni bertasbih, berzikir cara mereka. Maka kalau kita ni tuan-tuan bangkit subuh tak semayang, pergi kerja tak semayang, pergi sekolah tapi tak semayang, agak-agak sama tak dengan binatang. Kadang-kadang binatang tu bangun berzikir. Binatang tu koman-koman dia berzikir cara dia. Yang ketiga, kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar atau dengan waktu subuh? Kerana keistimewaan waktu subuh. Selepas subuh, Nabi larang kita tidur balik. Sebab pada waktu itu malaikat menaburkan, malaikat mengagihkan, malaikat membuka pintu-pintu rezeki. Maka orang yang tidur balik lepas subuh, beratlah rezeki dia, mahallah rezeki dia. Kalau nak jadi orang yang murah rezeki, orang yang lebat dengan rezeki, lepas sembahyang subuh, pergi buat kerja, pergi berjalan kerja, pergi cari rezeki. Allah taburkan rezeki yang banyak selepas daripada sembahyang subuh.